Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bashir Atta binti Muhammad Zaikin. Nombor matrik 13 DDT 20F1073. Saya daripada kumpulan Wakban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Airisha Iwayu binti Megat Muhammad Syukri. Nombor matrik 13 DDT 50F1028. Nama saya Wan Alia Nasuha binti Wan Syahari. Nombor matrik saya 13 DDT 20F1053. Batu selambut atau dikenali sebagai batu seremban atau serembat adalah satu permainan tradisional yang dimainkan di Malaysia. Namun, permainan ini juga dimainkan di negara-negara lain seperti Singapura, China dan Turki. Permainan ini dianggarkan berusia 2500 sehingga 4000. Batu seremban ini dimainkan dari negara Nepal ke benua India sehingga ke Singapura dan Malaysia. Kebiasaannya, batu seremban ini dimainkan oleh kanak-kanak perempuan secara individu atau berkumpulan seramai 2 hingga 5 orang. Kemahiran yang diperlukan ketika bermain batu seremban ini adalah melambung dan menangkap. Pemain juga perlu cekap dan pantas bagi menangkap batu-batu seremban tersebut. Permainan selambut cuma memerlukan beberapa biji buah seperti butir kaca, biji getah dan anak batu. Selain itu, kain juga dijahit dan diisi dengan biji saga dan pasir juga digunakan. Batu seremban selalunya dimainkan pada waktu lapang. Terdapat beberapa peringkat cara sambutan buah yang berlainan. Sebiji buah yang dinamakan buah satu digunakan hingga ke peringkat yang lebih sukar ataupun yang teratas dinamakan buah 7.